Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila Siri Why I Choose Arabic. Okey, untuk episod kali ini saya nak kongsikan kenapa saya pilih bahasa Arab sebagai satu bahasa yang saya sangat nak kuasai. Sebabnya ialah cita-cita saya untuk menjadi seorang penterjemah. Penterjemah ni siapa sebenarnya? Penterjemah ni ialah orang yang menukarkan satu bahasa ke bahasa yang lain tanpa mengubah maksud. Maksudnya, penterjemah ni akan menterjemahkan satu perkataan ataupun satu ayat daripada bahasa asal ke bahasa sasaran tanpa mengubah maksudnya. Kerja penterjemah ni bukan sekadar menukar perkataan, tapi ia perlulah menyampaikan maksud, perasaan dan juga budaya daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Contohnya, satu ayat dalam bahasa Arab mungkin nampak ringkas, tapi bila kita nak terjemah ke bahasa Melayu, kita kena pastikan emosi dan maksud asal masih sampai ke jiwa pendengar ataupun pembaca. So, inilah yang menjadikan kerja ni satu seni dan bukan sekadar teknik. Kerja penterjemahan ni nampak macam mudah, tapi sebenarnya ia perlukan kefahaman yang mendalam dalam kedua-dua bahasa. Ialah, takkanlah kita nak terjemah dari satu bahasa ke bahasa yang lain tanpa perlu mendalami kedua-dua bahasa tersebut. Betul tak? Kenapa saya nak jadi penterjemah? Saya tertarik untuk menjadi seorang penterjemah sebab saya nak jadi satu jambatan yang menghubungkan antara dunia Arab dan juga dunia Melayu. Saya dapati bahawa banyak ilmu, buku dan juga kandungan bahasa Arab yang belum sampai ke masyarakat kita, terutamanya dalam bidang agama, sejarah dan juga falsafah. Kalau tak ada penterjemah, ilmu-ilmu ni akan susah untuk sampai dan juga susah untuk diakses oleh masyarakat kita. Kenapa bahasa Arab? Bagi saya, bahasa Arab bukan sekadar satu bahasa, tapi ia merupakan bahasa yang sangat kaya. Strukturnya kompleks, tapi dalam masa sama, ia sangat indah dan logik. Saya rasa belajar dan kuasai bahasa Arab sangatlah tidak rugi. Ia boleh jadi satu investment jangka masa panjang. Dan sebagai Muslim, saya percaya belajar bahasa Arab akan membantu untuk memahami agama dengan lebih mendalam. Saya harap satu hari nanti saya dapat capai cita-cita saya untuk menjadi penterjemah. Dan saya harap saya dapat banyak menyumbang hasil dalam dunia penterjemahan. Saya tahu perjalanan ni masih panjang. Tapi saya yakin selangkah demi selangkah saya boleh capai cita-cita saya ni. Qaulul hukama, as-sabru miftahul faraj. Sabar itu adalah kunci pembebasan. Aktafi bihadzal qadar. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana dah menonton video ni sampai ke penghujung. Boleh like and share video kali ini dan tinggalkan komen di ruangan komen dan jangan lupa subscribe Al Mutahidah TV. Ila liqa.